Right, action! Abang mengatakan saya kafir? Aku mengatakan dalam hidup pura-pura kau tu kau telah lupakan dirimu, keturunanmu, usul asalmu, didikanmu. Saya sebenarnya dapat scholarship pergi Australia untuk belajar accountancy. Jadi sepatutnya kalau bukan pelakon, saya seorang accountant. Tapi balik dari Australia, saya bekerja sebagai accountant buat 2-3 tahun. Lepas itu, bagi saya accounting itu sangat boring. Saya cari jalan lain untuk kerja lain, menjadi seorang pembuat filem, set up film company, ataupun buat filem untuk orang lain dan sebagainya. Memutablik undang-undang dan rukun hidup. Sebagai pelakon, saya sudah bermula lama. Sejak tahun 60-an lagi. Balik dari study di Australia, saya bergiat dalam bidang teater di Kuala Lumpur ni banyak. Dan dari bidang teater itu terus ke lakonan di TV sebagai pelakon untuk drama-drama TV dan sebagainya. Dan masuk tahun 80-an mula terlibat dalam lakonan dalam filem pula. Sebagai pengarah saya bermula hanya tahun 80-an untuk mengarah filem. Tetapi mengarah TV, drama-drama TV bermula sebelum itu lagi. Saya mengarah filem bermula dengan filem Abang. Filem Abang itu ialah filem saya yang pertama yang saya arahkan dan saya memegang watak utamanya sebagai Fuaddin. Dan itulah watak yang saya sangat berkesan kepada saya bila melakonkannya.